Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. Okey, hari ni dia nak share kepada anda satu unit kereta yang baru sampai, 2022 Mercedes-Benz GLE 53 4MATIC Plus Coupe. Yang ni large SUV, kita ada yang bawah sikit GLC 43, yang ni GLE 53 Executive Class. Okey, kereta memang besar, memang tinggi, segala-galanya besar lah. Okey, yang ni segmen dia large SUV. Belakang dia, body type dia jenis coupe dan tayar dia pakai saiz 21 dan bukan tayar, dia punya rim saiz 21, tayar 275/ nanti kita akan tengok dia punya tayar. Okey, empat tayar ni masih lagi baru. Kalau tengok sini memang dia punya dia punya body nampak memang tinggi dah. Okey, ada pelbagai mode. Dia punya suspension boleh adjust highest, medium dengan paling bawah lah. Okey, ni dia punya tayar dia pakai jenis Michelin. Kalau tengok condition tayar dia memang tip top lagi. Saiz tayar dia 275/45/21. Okey, memang besar. Ni dia punya. Okey, AMG caliper brake. Saya rasa yang ni dia pakai 4 port. Okey, dah ada dengan side step dekat bahagian sini, ada side step kiri kanan. Ini bahagian belakang dia. Tayar dia pun saiz sama. Untuk Mercedes dia pakai tayar saiz sama depan belakang. Okey, besar. Yang paling best, tengok daripada pandangan belakang dia, body type dia jenis coupe. Coupe dia lawa. Dia nampak lagi mewah, lagi luxury. Okey, double exhaust kiri kanan, double exhaust. Ini dia punya double exhaust. Lepas tu ada AMG lagi. AMG, sebab yang ni AMG spec punya. Okey, nampak AMG warna smoke, warna gelap. Okay, dia punya double exhaust warna gelap. Lepas tu ada kemasan gloss dekat exhaust dia. GLE 53. Ini lampu dia. Okey, ni lampu dia. Okey, boleh tengok dia punya lampu. Lepas tu dia dah ada ductile. Dekat atas ni dah ada ductile. SUV kebanyakan dia pakai ductile lah, jarang pakai spoiler. Warna hitam, warna grey, warna putih. Kita ada 3 unit yang ready stock sekarang ni. GLE 53. Yang mana kata berminat nanti boleh contact kita. Yang ni betul-betul tinggi punya kereta guys. Okay, side step ada. Nanti kita tengok dia punya nombor chassis dengan mileage dia. Turbo 4MATIC Plus. Ada Burmester sound system. Semua sekali ada. So safety feature. Yang ni full spec, fully loaded punya. Ini bahagian depan, AMG front grille. Lepas tu ada 360 kamera. Dalam ni ada radar system. Lepas tu dekat dia punya hook ni, korang boleh tengok dia punya tulang. Okay? Dia punya tulang nampak timbul. Dia punya lampu depan, 2 LED di depan dia. Okay? Ini bahagian depan dia guys. Okay? Memang lawa. Ini ruangan depan dia. Nampak dia punya body dia memang besar, tinggi guys. Okay, so yang mana nak cari large SUV boleh contact kita, boleh komen dekat bawah. Okay, dan jumpa anda di showroom. Dan kita akan review bahagian dalam dia. Jom kita tengok bahagian dalam dia sebelah penumpang. Okay, daripada sini korang boleh tengok dia punya embark display dia besar. Saiz ni saya rasa 12 inci dia punya ketinggian, dia punya embark display AMG. Sebab yang ni AMG punya spec, pure punya. Depan ni ada kemasan karbon. Dekat dia punya dashboard ada kemasan karbon. Okay, sampai ke hujung. AMG multifunction steering. Okay, ada AMG dekat bawah. Lepas tu dia pakai half leather, Alcantara dengan leather. Dan ini bahagian dalam dia. Center console dia. Okay, center console dia semua ada. Ada AMG suspension, AMG AMG traction control. Lepas tu manual setting. Lepas tu dia boleh tukar daripada rendah. Okay, daripada sini kalau korang tengok dia punya suspension dia boleh tinggi, rendah dengan medium lah. Okay, dalam ni dia ada wireless charging. Okay, dia ada lock.
Okey, untuk wireless charging USB port 2, lepas tu ada cup holder lagi dekat kawasan tengah sini. Ni ada 360 kamera, dynamic mode, boleh tukar mode sport, sport plus, trail, sand dan sebagainya lah. Okey, semua ada untuk kereta ni, full spec, fully loaded. Dan dia datang dengan AMG carpet original. Ada Burmester sound system, ada apa lagi? Untuk sejukkan kerusi, untuk panaskan kerusi, lepas tu carbon package. Memory seat kat sini dia ada memory seat. Dekat sebelah tepi tak ada Burmester. Dia ada dekat tepi sahaja, dekat bahagian door, depan dan belakang. Okey, AMG, lepas tu ada strike. Ini bahagian belakang. Okey, ini bahagian belakang pun dia pakai Burmester sound system. Okey, ada branded punya. Lepas tu untuk bahagian belakang pun dah ada untuk panaskan seat. Ini ruangan cabin belakang. Okey, boleh tengok ini bahagian belakang dia. Okey, pandangan daripada belakang dia. Okey, so yang mana nak cari SUV, boleh tekan link dekat bawah, jumpa anda di showroom lah. Okey, ada warna putih dengan warna grey satu lagi. Kereta ni memang besar. Jom kita buka dia punya bonnet belakang dia. Okey, disebabkan dia large SUV, dia punya bonnet dia memang besar lah. Okey, ada apa dia ni panggil, power boot. Lepas tu dia punya sini boleh lipat lah. Boleh lipat, dan ada dashcam ori dari Japan. Ini dashcam saya rasa ori Mercedes. Lepas tu dia punya bonnet ni boleh muat dalam 2 set golf. Dia punya suspension boleh adjust sini. Lepas tu dia ada port. Okay, dia ada port untuk charger dan sebagainya lah. So itu bahagian dalam dia. Dan dia pakai power boot Korang boleh tekan je sini. Okay, tuan-tuan boleh tekan je sini, dia akan tutup dia punya power boot. SUV kebanyakan ada power boot lah, sebab dia tinggi dan berat. Dia tak sama macam A45 ataupun CLA45. CLA45 senang tutup, dia just tarik satu jari pun dah boleh tutup. Yang ni dia pakai power boot. Okay, so dia akan tutup. Tak perlu susah-susah lah. Okay, double exhaust kiri kanan. Jom tengok dia punya dalam. Okay, ini dia punya mileage dia tuan. Okay, ini dia punya mileage 31402 km. Embat display. Ini bahagian dalam dia. Okay, ini dia punya nombor chassis. Ini dia punya nombor chassis dia. Belakang dia 0920. Carpet original dan dia pakai AMG bucket seat. Ini dia punya bucket seat. Bucket seat dia pakai half leather, tapi kebanyakannya leather lah. Okay, dia lebih comfort compare dengan bucket seat yang kereta lain. Sebab yang ni fokus kepada segmen pengguna yang lebih berumur lah. Okay, tengok dia punya door trim, dia punya dashboard, dia punya HUD semua. So yang mana kata berminat, kita ada 3 pilihan color. Warna hitam, merah, warna merah dasar. Kita ada warna hitam yang ni. Kita ada warna grey. Dan kita ada juga color warna putih. Okay, ni dia punya logo. Logo dia pakai logo Mercedes yang padi tu lah. Ini bahagian depan dia. Okay, nak datang view, boleh buat appointment ataupun nak buat loan dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, jumpa anda di showroom. Okay, kita ada, memang besar. Untuk segmen ni memang besar. Dia panggil large SUV. Kalau nak compare SUV, boleh ambil GLC 43. Kita ada juga GLC 43. Ataupun kalau nak yang besar, betul-betul nak nampak wow, nak nampak gah, ambil model ni lah. Nampak dia punya dalam dia. Siap ada dashboard.
center console. Ni bahagian ruangan dalam dia. Okey. Nak datang, visit, nak tengok, boleh contact Din. Jumpa anda di showroom guys. Assalamualaikum. Bye bye.